Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Mio Alif Hakimi bin Mio Mazlan akan mempersembahkan PB3 bagi Sosio EDUP 31334 Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk persembahan saya ataupun tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah tentang kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Seterusnya kita akan pergi kepada isi kandungan, di mana dalam slide pembincangan ini kita akan membincangkan yang pertama adalah tentang pengenalan, yang kedua adalah definisi mobiliti sosial, yang ketiga kepentingan mobiliti sosial dalam pendidikan, yang keempat faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial dari segi pendidikan, latar belakang keluarga. Yang kelima, kita akan mengetahui tentang status sosioekonomi di Malaysia di antara T20, M40 dan B40. Yang keenam, kita akan mengetahui tentang pendidikan dan kesannya terhadap peluang pekerjaan. Yang ketujuh adalah perbezaan pendidikan di bandar versus luar bandar. Yang ke-8 adalah akses digital dan peranannya dalam mobiliti sosial. Yang ke-9, sokongan keluarga dalam kejayaan pendidikan. Yang ke-10, penilaian mobiliti sosial di Malaysia. Yang ke-11, kesan sosial ketidaksamaan pendidikan. Yang ke-12, statistik dan data mengenai mobiliti sosial. Yang ke-13, contoh kejayaan mobiliti sosial dalam pendidikan di Malaysia. Yang ke-14, cabaran dan penyelesaian untuk meningkatkan mobiliti sosial. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan, di mana pembentangan ini adalah bertujuan untuk menilai kesan mobiliti tersosial terhadap pendidikan di Malaysia. Mobiliti sosial ini merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan antara kelas sosioekonomi yang berbeza, dan pendidikan merupakan salah satu cara utama untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih tinggi. Selain itu, di Malaysia juga terdapat jurang ketara antara pelajar di kawasan bandar dan di kawasan luar bandar dalam akses pendidikan yang berkualiti. Pembentangan ini juga akan membincangkan bagaimana status sosioekonomi seperti T20, M40 dan B40 mempengaruhi peluang mobiliti sosial melalui pendidikan. Seterusnya ialah apa itu mobiliti sosial. Definisi mobiliti sosial adalah di mana mobiliti sosial adalah perpindahan individu ataupun kumpulan dalam struktur sosial. Biasanya ia berkait dengan perubahan tahap sosioekonomi melalui pendidikan. Ia juga menggambarkan kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu kelas sosioekonomi ke kelas yang lain. Baik itu daripada kelas rendah ke kelas yang tinggi atau sebaliknya. Mobiliti ini dia boleh terjadi dalam generasi yang sama. Contohnya, seseorang itu dia bergerak dari kelas rendah ke kelas yang tinggi. Daripada kelas ke bawah, yang paling rendah corot, dia dapat naik ke kelas yang tinggi dalam pencapaian pendidikan dia. Ataupun generasi. Contoh, anak-anak dia mencapai pendidikan tahap yang lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Seterusnya, kita tengok kepada bentuk-bentuk mobiliti sosial. Yang pertama, ada mobiliti menaik, di mana perpindahan kelas sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan. Seperti yang saya huraikan tadi, di mana mobiliti menaik ni, di mana sebelum ni dia dapat kelas hujung. Tapi disebabkan dia belajar bersungguh-sungguh, dia naik ke kelas yang nombor 1, kelas budak-budak pandai. Itu adalah mobiliti menaik. Yang kedua adalah mobiliti menurun, di mana pergerakan ke kelas lebih rendah akibat kekurangan peluang atau kemahiran, di mana mungkin sebelum ini dia dapat berada di kelas yang tinggi, tetapi disebabkan dia banyak bermain atau banyak masalah-masalah luar yang mengganggunya menyebabkan ia turun ke kelas yang bawah. Yang ketiga adalah mobiliti atau generasi, di mana perubahan status antara ibu bapa dan anak-anak melalui pencapaian pendidikan. Contohnya, ibu bapa dia mempunyai tahap pendidikan yang biasa. Ibunya hanya belajar sehingga diploma. Tapi anaknya belajar lebih lagi. Ada yang mencapai ijazah sarjana muda, ada yang mencapai ijazah maupun doktor falsafah.
itulah merupa mobiliti antara generasi. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan mobiliti sosial dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan ini sebagai pemacu mobiliti sosial, di mana pendidikan memberikan peluang untuk individu bergerak ke tahap sosial yang lebih tinggi, membantu golongan berdapatan rendah untuk mengatasi ketidaksamaan sosial. Yang pertama tadi, pendidikan memberi peluang untuk bergerak ke tahap sosial yang lebih tinggi, di mana seorang yang mendapat pendidikan yang baik, seorang yang menggunakan pendidikan dengan bersungguh-sungguh, ia mampu meningkatkan mobiliti sosial dirinya sendiri. Yang kedua, golongan yang berpendapatan rendah untuk mengatasi ketidaksamaan sosial. Yang seperti mana kita tahu, golongan yang berdapatan rendah ini, ia selalu mempunyai keterbatasan, tidak seperti golongan-golongan yang berpendapatan tinggi. Okey, seterusnya mengurangkan ketidaksamaan. Pendidikan yang setara membantu mengurangkan jurang sosioekonomi antara golongan kaya dan miskin. Okey, di mana pendidikan ini mempunyai infrastruktur yang membantu pelajar-pelajar ini yang berpendapatan rendah ini untuk belajar. Mereka tidak memerlukan mengeluarkan wang ringgit untuk mendapat pendidikan yang sama seperti orang-orang yang mempunyai wang ringgit untuk belajar. Jadi ini adalah salah satu peluang untuk pelajar ini menggunakan infrastruktur yang diberikan ataupun kemudahan akses yang diberikan oleh sekolah. Yang ketiga adalah peningkatan kualiti hidup, di mana peluang pendidikan yang lebih baik meningkatkan pendapatan kualiti hidup. Seperti mana kita tahu, pendidikan ini sangat diperlukan dalam sektor-sektor pekerjaan. Jadi apabila pelajar-pelajar yang mempunyai pendidikan yang sangat berkualiti dapat memberikan hasil yang lumayan, dapat mendapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat membantu mereka untuk merubah mobiliti sosial dalam kehidupan mereka. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah latar belakang keluarga. Pendidikan ini adalah faktor utama dalam meningkatkan peluang mobiliti sosial. Kerana pendidikan inilah yang sangat-sangat diperlukan, seperti yang saya katakan tadi, yang diperlukan oleh banyak-banyak sektor-sektor pekerjaan. Dengan pendidikan, ia dapat merubah mobiliti sosial. Yang kedua, golongan yang mendapat pendidikan tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperbaiki status sosioekonomi mereka. Ya, betul. Sebab kebanyakan peluang pekerjaan di Malaysia ini, mereka memerlukan kebanyakannya daripada sarjana-sarjana, daripada universiti-universiti, daripada mereka memerlukan pelajar-pelajar yang mempunyai ijazah sarjana, dan mereka kurang mengambil yang hanya belajar sampai SPM sahaja. Yang kedua adalah latar belakang keluarga. Seperti mana kita tahu, keluarga yang lebih kaya dan berpendidikan, mereka dapat akses yang lebih baik kepada pendidikan berkualiti. Mereka mampu menyediakan akses ini kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka dapat belajar dengan baik kerana mempunyai keistimewaan daripada kekayaan keluarga mereka tersebut. Yang kedua adalah keluarga yang kurang berkemampuan menghadapi halangan kewangan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Seperti mana yang kita tahu, keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan rendah ini, mereka memerlukan usaha yang lebih. Mereka perlu cari untuk mendapatkan sesuatu maklumat ataupun sesuatu ilmu ke luar-luar, seperti mereka terpaksa mereka tidak mempunyai peranti-peranti digital untuk mencari maklumat, jadi mereka pergi ke cyber cafe untuk mencari maklumat dan lain-lain, ataupun mendapatkan jaringan internet. Seperti mana kita tahu, ada keluarga yang tinggal di kawasan luar bandar mempunyai akses internet yang kurang, jadi mereka terpaksa ke bandar untuk mendapatkan kualiti internet yang lebih baik. Yang seterusnya adalah status sosioekonomi di Malaysia. Terdapat 3 golongan status sosioekonomi di Malaysia. Yang pertama adalah T20, iaitu top 20%. Yang kedua adalah M40, middle 40%. Dan yang ketiga P40, bottom 40%. Pertama, T20. T20 ini adalah orang-orang
ataupun keluarga yang mendapat pendapatan melebihi sebanyak RM10,960 sebulan. Ciri-ciri mereka ni adalah mereka ini mempunyai akses pendidikan kepada pendidikan berkualiti, mempunyai kemudahan moden dan mempunyai peluang kejayaan terbaik jika anak-anak mereka merupakan ibu bapa mereka merupakan golongan T20. Bagi anak-anak pelajar daripada golongan M40 pula, ibu bapa mereka mempunyai pendapatan di antara RM4,850 sehingga RM10,960. Mereka ini adalah atlet pertengahan. Ciri-ciri pendidikan bagi anak-anak M40 ini adalah mereka mempunyai pendidikan yang baik tapi terhad oleh beberapa faktor, mungkin disebabkan kewangan ataupun lokasi. Yang ketiga adalah B40, di mana B40 ini ialah anak-anak ataupun ibu bapa yang mendapat pendapatan kurang daripada RM4,850 sebulan. Mereka ini mempunyai akses yang terhad kepada pendidikan yang berkualiti dan sukar untuk meningkatkan status sosioekonomi disebabkan pendapatan yang rendah dalam keluarga mereka. Okey, yang seterusnya adalah pendidikan dan kesannya terhadap peluang pekerjaan. Pendidikan sebagai kunci peluang kerjaya. Hal ini kerana pendidikan memberikan individu kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Kebanyakan sektor-sektor awam, sektor-sektor industri, sektor-sektor pekerjaan, sektor-sektor kerajaan ataupun banyak-banyak lagi yang memberikan peluang pekerjaan, syarat utama ataupun kriteria utama untuk mereka mengambil pekerja adalah mereka haruslah mempunyai sijil diploma ataupun ijazah sarjana muda untuk mengaplikasi pekerjaan di tempat tersebut. Yang kedua, pelajar yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi lebih berpeluang untuk bekerja dalam sektor profesional dan memperoleh gaji yang lebih tinggi. Hal ini setimpal dengan apa yang telah mereka belajar dan kemahiran yang mereka ada. Kesannya, pendidikan meningkatkan mobiliti sosial menaik, membolehkan individu bergerak dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi. Ya, apabila seseorang ini dia mempunyai pendidikan yang baik, dia akan mendapat pekerjaan yang baik. Jadi, contohnya sebelum ni, ibunya kerja kilang sahaja dan anaknya mempunyai pendidikan yang baik, bekerja sebagai doktor. Hal ini menyebabkan mobiliti sosial menaik. Seterusnya adalah kesan mobiliti sosial terhadap ketidaksamaan pendidikan, iaitu di antara sekolah di bandar dan sekolah di luar bandar. Sebagaimana yang kita tahu, sekolah di bandar ini, mereka mempunyai lebih banyak kemudahan dan guru yang berkelayakan. Mereka juga mempunyai akses yang lebih baik kepada sumber pembelajaran moden seperti komputer dan internet. Sekolah-sekolah di bandar ini, kebanyakan ibu bapa mereka ini sangat suportif. Mereka banyak memberi sumbangan kepada PIBG sekolah. Mereka sangat menyokong apa yang cuba dirancang oleh sekolah supaya pendidikan anak mereka berkembang. Berbeza juga pula dengan sekolah di luar bandar. Dan seperti kita tahu, kebanyakan ibu bapa yang berpendapatan tinggi ini tinggal di bandar. Berbeza juga dengan sekolah luar bandar, di mana terdapat kekurangan kemudahan dan kekurangan guru yang berkelayakan. Terdapat juga akses yang terhad kepada teknologi dan sumber pendidikan yang menghalang pelajar luar bandar daripada mencapai potensi penuh mereka. Sebagaimana yang kita tahu, sekolah di luar bandar ini terdapat banyak golongan ibu bapa yang mempunyai pendapatan rendah. Jadi, kebolehan mereka untuk menyokong dari segi sumbangan wang ringgit untuk pembelian teknologi sangat kurang. Jadi, hal ini menyebabkan keterbatasan untuk pelajar-pelajar di sekolah luar bandar. Dan dari segi guru yang bergayakan, sebagaimana kita tahu, sekolah luar bandar ini tidak memerlukan banyak guru. Jadi, mungkin disebabkan kurangnya guru, terdapat menyebabkan jurang mobiliti sosial dalam pendidikan di sekolah luar bandar.
Seterusnya adalah akses digital dan peranannya dalam mobiliti sosial. Akses digital. Pentingnya teknologi dalam pendidikan moden seperti internet, komputer, alat pembelajaran alat pembelajaran digital, smartboard di mana uh, produk-produk digital ini kita dapat memperolehi maklumat dengan mudah. Pelajar-pelajar juga dapat melibatkan diri dan juga seronok untuk belajar. Digital divide. Pelajar di luar bandar ini kurang akses kepada teknologi yang meningkatkan peluang pendidikan. Jadi mereka terpaksa menggunakan kaedah pembelajaran tradisional berbeza dengan pelajar-pelajar di bandar. Dengan adanya teknologi, mereka dapat mengaplikasikan konsep pembelajaran moden. Seterusnya adalah peranan dalam mobiliti sosial. Teknologi memberi pelajar peluang untuk belajar dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang mereka untuk mobiliti sosial menaik. Disebabkan teknologi ini, mereka lebih bersemangat untuk belajar. Mereka dapat memperolehi maklumat dengan lebih cepat dan mereka dapat mentafsirnya dengan lebih cepat dengan adanya kemudahan teknologi ini. Seterusnya adalah sokongan keluarga dalam kejayaan pendidikan. Peranan keluarga. Keluarga berpendidikan lebih cenderung untuk menyediakan sokongan akademik yang diperlukan untuk kejayaan pelajar. Kebanyakan keluarga-keluarga yang berpendidikan ini adalah keluarga yang daripada golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan sederhana. Mereka ini sangat suportif kepada anak-anak mereka. Mereka memberikan apa yang diperlukan oleh anak mereka untuk belajar. Selain itu, keluarga yang menyokong pelajar juga dengan mentoring dan sumber pelajaran membantu berbagi peluang mereka untuk berjaya pendidikan. Ibu bapa yang menyokong anak mereka dengan mentoring, memberikan tunjuk ajar kepada anak mereka, memberikan sumber-sumber pelajaran yang diperlukan anak mereka seperti kamus, seperti iPad untuk anak-anak mereka belajar dengan mudah. Berbeza juga pula dengan golongan yang miskin, keluarga yang kurang berpendidikan seringkali tidak dapat memberi sokongan akademik yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mobiliti sosial. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan golongan keluarga miskin ini, ibu bapa mereka sangat-sangat sibuk, sangat-sangat tiada masa untuk anak mereka. Jadi, hal ini menyebabkan anak-anak mereka ketinggalan. Hal ini menyebabkan anak mereka tidak mendapat apa yang diperlukan seperti pelajar-pelajar yang lain. Jadi, hal ini menyebabkan berlakunya mobiliti sosial menurun. Seterusnya adalah penilaian mobiliti sosial di Malaysia. Statistik mobiliti sosial. Indeks mobiliti sosial menunjukkan masih ada jurang ketidaksamaan pendidikan di antara sekolah bandar dan luar bandar. 40% pelajar dari luar bandar tidak melanjutkan pelajaran ke universiti berbanding dengan 20% pelajar dari kawasan pelajar. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan pelajar-pelajar di luar bandar ini, mereka mengikut ibu bapa mereka ataupun mereka merasakan kekurangan terhadap diri mereka disebabkan kebanyakan pelajar-pelajar luar bandar ini tidak mempunyai wang yang cukup untuk melanjutkan pelajaran. Jadi mereka tidak menyambung pelajaran mereka disebabkan mempunyai masalah kewangan. Hal ini sangat-sangat menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan mobiliti sosial, tidak dapat menaikkan mobiliti sosial mereka. Jadi keluarga tersebut hanya menjadi seperti bapaknya kerja sebagai petani, jadi anaknya kerja petani. Tiada sebarang mobiliti sosial berlaku. Seterusnya adalah kesan sosial ketidaksamaan pendidikan. Ketidaksamaan antara pelajar dari kelas tinggi dan kelas rendah menyebabkan perbezaan dalam peluang kerja dan pendapatan. Mereka yang mempunyai pendidikan pada kelas yang tinggi ini, kebanyakan mereka ini menjadi ketua ataupun menjadi tahap pekerjaan mereka sangat tinggi dan mereka memperolehi gaji yang lebih tinggi. Berbeza pula bagi pendidikan daripada kelas rendah ini. Mereka mempunyai peluang pekerjaan yang rendah dan mungkin sebahagian dari mereka tidak mendapat kerja. Mereka hanya mengikut arahan ketua dan kebanyakan mereka yang daripada kelas rendah ini hanya dijadikan sebagai kuli. Hanya tenaga mereka dikerahkan. Tidak hasilnya tidak setanding dengan apa yang
mereka guna tenaga yang mereka gunakan dan mereka memperoleh pendapatan yang rendah. Kesan sosial pula adalah ketidaksamaan pendidikan memperburuk jurang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dapat kita lihat jika pendidikan ini tidak diteruskan, tidak menjadi faktor utama dalam mempengaruhi mobiliti sosial, ia menyebabkan lebih banyak golongan-golongan B40 mungkin berubah. Sebelum ini B40 mungkin menjadi B50, B60 disebabkan lebih banyak pelajar-pelajar tidak berubah, tidak belajar, tidak mendapatkan mobiliti sosial dalam keluarganya sendiri. Pendidikan kualiti adalah cara utama untuk mengurangkan ketidaksamaan dan memberi peluang kepada golongan yang kurang berkemampuan. Seperti yang saya kata tadi, pendidikan ini adalah salah satu kunci untuk anak-anak ini yang berpendidikan dapat pendidikan ini untuk mengubah mobiliti sosial keluarga mereka. Contohnya daripada B40 keluarganya disebabkan ia mempunyai pendidikan yang tinggi dan mendapat pekerjaan yang sangat-sangat bagus, ia berubah daripada keluarganya yang B40 kepada T20. Hal ini menyebabkan berlaku mobiliti sosial dan menutup jurang sosial di antara jurang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Seterusnya adalah statistik dan data mengenai mobiliti sosial. Laporan dan data statistik OECD 2019 menunjukkan bahawa ketidaksamaan pendidikan di Malaysia memberi kesan yang besar terhadap peluang mobiliti sosial. Pelajar dari kawasan luar bandar atau daripada keluarga B40 mempunyai peluang lebih kecil untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti berbanding dengan pelajar T20. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar-pelajar B40 atau pelajar-pelajar di luar bandar ini, kebanyakan mereka mempunyai masalah dari segi kewangan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran walaupun mereka merupakan seorang pelajar yang bijak, seorang pelajar yang mempunyai kebolehan untuk meneruskan lagi, tetapi disebabkan masalah kewangan, mereka hanya meneruskan legasi ibu bapa mereka sendiri. Contohnya ibunya seorang petani, jadi anaknya hanya menjadi petani disebabkan mempunyai masalah kewangan. Jadi yang kedua, statistik menunjukkan bahawa 40% pelajar dari kawasan luar bandar tidak melanjutkan pelajaran ke universiti berbanding hanya 20% pelajar dari kawasan bandar yang mendapat peluang ini. Jadi dapat kita lihat pelajar-pelajar di luar bandar ini, mereka tidak melanjutkan pelajaran. Mereka hanya meneruskan legasi ibu bapa mereka disebabkan mereka mungkin tidak, antara faktor tadi adalah sebab masalah kewangan. Yang kedua adalah mungkin mereka tidak mempunyai semangat untuk belajar disebabkan mereka mempunyai mereka tidak mendapat sokongan keluarga ataupun mereka tidak mendapat kemudahan akses teknologi pendidikan yang dapat membantu mereka melonjakkan lagi pembelajaran mereka supaya mereka dapat bersemangat untuk meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah contoh kejayaan mobiliti sosial dalam pendidikan di Malaysia. Kejayaan mobiliti sosial. Beasiswa pendidikan seperti Bank Rakyat, JPA dan MARA membantu pelajar dari golongan B40 melanjutkan pengajian ke universiti. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk bergerak ke kelas sosial yang lebih tinggi. Di mana yang seperti kita tahu, kewangan merupakan masalah utama golongan-golongan B40 ataupun golongan di luar bandar ini untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sangat-sangat bersyukur apabila mereka ini mendapat beasiswa pendidikan JPA dan MARA yang membantu mereka untuk teruskan pembelajaran. Kedua, skim TVET memberi peluang kepada pelajar yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke universiti untuk memperolehi kemahiran khusus dalam bidang seperti teknologi, kejuruteraan dan perdagangan yang membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita mempunyai banyak sektor industri yang memerlukan mereka yang berkemahiran. Jadi, mereka yang mungkin kurang daripada segi yang tak mampu untuk teruskan pembelajaran, mereka boleh pergi kepada kemahiran. Banyak tempat-tempat yang membantu mereka untuk belajar dari segi kemahiran seperti Politeknik, Giat dan lain-lain. Jadi dengan apa yang mereka belajar daripada segi kemahiran tersebut, mereka memperolehi sijil kemahiran dan boleh apply pekerjaan mereka ke banyak sektor industri swasta yang memerlukan mereka kemahiran mereka ini. Sebagaimana kita ketahui, mereka yang mempunyai kemahiran ini juga boleh memperolehi pendapatan ataupun gaji yang sangat-sangat lumayan.
disebabkan jika mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh industri tersebut. Contohlah pelajar yang berjaya. Pelajar dari kawasan luar bandar yang berjaya dapat beasiswa semara ini dan melanjutkan pelajaran ke universiti adalah contoh mobiliti sosial yang berjaya membolehkan mereka keluar dari kitaran kemiskinan. Jadi contoh orang yang berjaya ini adalah mereka yang dapat keluar daripada mobiliti sosial kemiskinan mereka sendiri dengan belajar ke universiti dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Seterusnya adalah cabaran dan penyelesaian untuk meningkatkan mobiliti sosial. Yang pertama, cabaran. Cabaran yang sangat-sangat yang saya katakan tadi adalah daripada segi kewangan, kos pendidikan yang tinggi. Pelajar daripada keluarga B40 ini menghadapi halangan kewangan yang besar, termasuk yuran universiti, kos pengangkutan dan kos bahan pembelajaran. Sama juga dengan golongan-golongan di luar bandar. Yang kedua, akses terhad kepada teknologi. Pelajar di kawasan luar bandar sering menghadapi kesukaran akses internet dan peralatan digital yang diperlukan untuk pembelajaran moden. Jadi, langkah ataupun cara penyelesaian bagi masalah pertama iaitu kos pendidikan yang tinggi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan universiti-universiti di Malaysia ini mereka mempunyai yuran-yuran yang tertinggi, mempunyai yuran-yuran yang tersendiri. Jadi, salah satu inisiatif yang boleh dilakukan oleh pelajar adalah masuk ke UiTM. UiTM adalah salah satu universiti yang membantu pelajar-pelajar P40, pelajar-pelajar Malaysia atau pelajar-pelajar Bumiputera ini untuk melanjutkan pembelajaran dengan yuran pembelajaran yang sangat rendah, berbeza dengan universiti-universiti yang lain. Jadi salah satunya adalah masuk ke universiti UiTM yang membantu pelajar-pelajar. Kedua adalah meningkatkan bantuan kewangan kepada pelajar melalui beasiswa, pinjaman pendidikan dan subsidi pendidikan untuk mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pelajar. Pelajar-pelajar yang bijak-bijak daripada golongan B40 ini, syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat seperti bank-bank boleh membantu mereka ini untuk membantu mereka ini dari segi kewangan untuk mereka melanjutkan pelajaran mereka. Banyakkan lagi, tingkatkan lagi bantuan-bantuan sebab kita memerlukan pelajar-pelajar yang pandai ini kerana mereka adalah salah satu penggerak utama kepada negara kita di masa hadapan. Bagi akses terhad kepada teknologi tadi, penyelesaiannya adalah meningkatkan infrastruktur pendidikan digital, menyediakan lebih banyak akses digital dan peralatan teknologi di sekolah-sekolah luar bandar bagi memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama dalam pendidikan moden. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita, dunia ini semakin lama semakin moden. Jadi, dekat kawasan hutan bukanlah satu penghalang kepada internet. Jadi, sebagaimana kita tahu, terdapat Starlink. Starlink ni bantuan internet yang boleh kita tempatkan di sekolah. Kita sediakan sekolah. Walaupun ia dekat dalam pedalaman, tetapi ia boleh mencari internet dan memberikan jaringan internet yang kuat kepada pelajar. Dan ini adalah salah satu inisiatif untuk membantu pelajar luar bandar untuk memperolehi jaringan internet yang baik. Dan kita juga boleh memberi kerajaan juga sangat memberi fokus, meningkatkan fokus kepada pelajar-pelajar luar bandar. Jangan kita ataupun ibu bapa juga boleh menyokong. Ibu bapa di luar bandar juga perlu sedar dan memberi sokongan kepada sekolah dengan memberikan sumbangan kepada sekolah untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh anak-anak mereka. Jika hal ini berlaku, maka dapatlah pelajar memperolehi infrastruktur yang sama dengan pelajar-pelajar di bandar. Sebagai kesimpulan, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mobiliti sosial dengan memberi peluang kepada individu daripada golongan B40 untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka. Walaupun terdapat cabaran seperti ketidaksamaan akses pendidikan, kos pendidikan tinggi dan akses terhad kepada teknologi di kawasan luar bandar, pendidikan tetap menjadi alat utama untuk mengurangkan jurang sosial dan memberi peluang yang lebih saksama kepada semua lapisan masyarakat. Oleh itu, usaha perlu dipergiatkan untuk memastikan pendidikan di negara kita Malaysia ini mendapat kualiti yang dapat diakses oleh setiap individu, tidak mengira latar belakang sosioekonomi mereka, dan mudah-mudahan negara kita menjadi salah satu negara yang mempunyai akses pendidikan yang berkualiti, yang semua orang dapat tanpa sebarang jurang yang memisahkan di antara pelajar-pelajar kita di Malaysia.